Guys, okay, masih lagi bulan Syawal. So, di kesempatan ni aku nak ucapkan korang semua selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, siapa IMOD ni? IMOD ni sebenarnya ada buat konten pasal tech review, pasal mobilografi, fotografi, dan juga ada buat tutorial pasal mobile atau fotografi juga, dan juga ada buat konten pasal lifestyle. So, bagi siapa yang belum subscribe lagi, korang boleh tekan button subscribe. Dan juga jangan lupa follow aku dekat social media account yang lain, Instagram, TikTok, Threads semua, supaya korang boleh tengok daily vlog aku dekat situ, okay? Hari ni aku nak buat konten feedback pasal drone anti-gravity 360 punya drone ni. So aku dah pakai beberapa hari atau beberapa minggu. So aku nak share korang feedback lah. Ada orang tanya juga pendapat dekat aku macam mana selepas guna tu, sama ada best ke tak semua tu. So bagi siapa yang plan nak beli ataupun siapa yang nak tengok macam mana rupa dia semua, korang tengok video aku ni sampai habis, okay? Baru-baru ni 17 Mac macam tu, dia dah official launch dekat Malaysia. So aku ada pergi dekat sana masa dia orang buat launching tu lah. So ada jumpa beberapa content creator yang datang dekat situ. Memang best gila jumpa dia orang sebab dapat tukar-tukar pendapat, dapat lepak-lepak, cicit-cicit sikit. So dia ada panggil dua content creator yang menggunakan anti-gravity A1 ni untuk sharekan diorang punya experience lepas diorang pakai. Okay, sebelum tu aku rasa aku nak share korang pasal harga dulu. Sebab apa yang bestnya untuk drone ni adalah drone yang pertama ada 360 punya view. Keluaran daripada Insta360 di-collab dengan anti-gravity. Itu adalah produk yang pertama drone bagi Insta360 lah. Bagi siapa yang follow aku ada juga drone yang DJI punya version. So korang tahulah harga DJI pun dalam lebih kurang dalam 3,000 ke atas dia punya harga, okay? Tapi untuk Insta360 anti-gravity ni apa yang best dia? Untuk dia punya launching ni, dia buat promotion sampai 17 April. 17 April tau. So, katalah korang tengok video aku ni selepas 17 April 2026, so dah tak ada lagi lah promotion tu, okay? Apa yang dia buat sebenarnya untuk keluaran anti-gravity ni, dia ada 3 variasi. Okay, yang first kali dia ada standard bundle, dia ada Explorer bundle dan juga Infinity bundle. So, set yang ada kat aku sekarang ni, dia punya set adalah Infinity bundle. So, apa perbezaan antara tiga-tiga ni daripada dia punya aksesoris sendiri lah. Untuk harga dia ni, ini adalah harga yang sebelum promotion, okay? Untuk standard bundle, dia punya harga adalah RM6,099. Lepas tu, untuk Explorer bundle, dia punya harga RM6,999. Dan juga yang paling high spec, dia punya Infinity bundle, dia punya harga adalah RM7,499. Okay, tapi macam aku cakap dengan korang, untuk kali ni, dia punya launching sampai 17 April, apa yang special dia, dia buat pengurangan harga, promotion. Dan korang nak dapatkan kat mana, korang boleh tengok link kat bawah, aku ada share kat korang, okay? Dan dia punya promotion tu guys, dia punya harga memang beza gila, okay? Untuk standard bundle ni, dia punya harga adalah RM4,879. Daripada RM6,099. Agak beza dia punya harga tu. Lepas tu Explorer bundle pula, dia punya harga adalah RM5,599. Dan juga yang high spec punya, RM5,999. Okay, bagi siapa yang follow rapat Insta360 ni punya brand, dia agak famous dengan dia punya action camera. Dia punya action camera pun dah unik-unik tau, daripada segi size yang kecil sampai yang besar. So dia adalah dia punya Go 3 Ultra. Go Ultra, lepas tu dia ada Ace Pro dan juga dia ada 360 punya style. Dia ada X series. Aku selalunya kalau orang tanya kat aku untuk travel, kamera apa yang sesuai, aku memang selalu akan suggest X series. Sebab senang untuk korang buat pergi travel sebab dia ada 360 punya view. Korang just record je, kemudian baru korang framekan dia. Itu adalah kelebihan daripada Insta360 untuk X series punya version, okay? Dan apa yang menarik dia, untuk 360 macam X5 ataupun X series punya version tu, dimasukkan ke dalam drone guys. So ini adalah drone dia. Dia dalam box ni, kalau korang tengok box dia ni, kecil sangat-sangat. Memang sangat-sangat kecil. So, nampak ni nampak? So, ini adalah saiz dia. Kalau korang tengok, memang kecil. Satu tangan je. Satu tangan pun aku dah boleh pegang dah macam ni, okay? So, macam aku cakap korang, dia punya kamera tu apa yang special, dia adalah 360 punya view. So, kalau korang tengok kat sini, belah atas dan juga belah bawah ni, ada dia punya kamera tu, okay? Lens ni katalah korang terjatuh ke, okay? Drone ni, katalah terjatuh ke, terlanggar apa benda, pecah. Dan korang tak perlu risau, korang boleh replacekan lens ni. Itu adalah kelebihan Insta360 sendiri, okay? Bukan drone je, dia punya X series pun kalau korang terjatuh, pecah ke semua, korang boleh replace sendiri. So, dia didatangkan dengan bag yang kecil macam ni. Senang untuk korang bawa dekat mana-mana lah untuk korang pergi travel ke ataupun korang nak pergi keluar saja untuk ambil video drone. So korang boleh bawa bag ni, dan aku sure untuk next nanti akan ada keluaran yang lagi macam-macam punya aksesoris akan keluar daripada Insta360 ke ataupun yang brand lain pun. Aku rasa selalunya akan keluar lah macam-macam aksesoris, okay? Dia punya berat adalah 249 gram. So dengan saiz ataupun berat yang macam ni, korang boleh bawa untuk naik flight, untuk bawa pergi travel lah. So tak ada masalah. Tapi bukan semua negara yang boleh. Ada certain negara walaupun korang bawa drone,
drone, dia tak boleh untuk korang ambil drone. So fikir-fikirkanlah, okay, korang nak guna drone ni untuk apa sebenarnya. Okay, so ini adalah dia punya rupa. Bila korang buka, dia punya saiz tu macam mana. Kecil macam ni je guys. Okay, nampak? Sangat-sangat kecil. Dia punya colour adalah warna putih. Kalau nak bandingkan dengan brand-brand yang lain, selalunya akan warna dark grey ataupun light grey. Tapi especially daripada anti-gravity ni, dia keluarkan warna putih guys. Okay, so lain daripada yang lain lah. Bila korang bawa pergi fly, terbang semua tu, bagi aku okey je, tak ada masalah pun. Cuma korang akan rasa macam, ush, ringan gila, macam drone yang murah sangat. Okay, tapi sebenarnya bagi aku okey je, sebab ringan kan, senang korang nak bawa pergi mana-mana. Korang tahu tak, korang naik flight, bila flight tu nak landing, dia akan keluarkan dia punya roda untuk landing tu kan. Sama juga dengan Insta360 Anti-Gravity A1 ni, bila korang nak landing je, dia akan buka dia punya ni. So bila korang dah buka, dia akan mendarat macam ni, dan kamera ni takkan kena lah. Okay, lens ni takkan kena. Sebab tu dia ada tempat macam ni, dia akan auto buka. Dia dikontrol dengan menggunakan satu joystick yang macam ni je. Korang tak perlu nak pegang macam brand-brand yang lain, dia pegang macam remote macam ni kan, macam game kan, game controller tu. Tapi yang ini korang just pegang macam ni je. Dia punya nak kawal dengan menggunakan remote ni, okay, dia punya remote ni memang sangat-sangat senang. Aku ada tengok konten yang sebelum-sebelum ni, tech review ada buat review lah dekat luar negara, sebab Malaysia dia lambat sikit masuk. So aku dah tengok beberapa konten daripada luar, ramai yang cakap sebenarnya drone ni untuk anti-gravity ni, kalau korang tak tahu fly ataupun budak-budak ke pun senang untuk fly, memang tak susah. Dan bila aku try sendiri guys, memang betul, dia tak susah. So aku pun bagi try dekat kawan-kawan aku dan juga aku punya anak buah juga, family aku sendiri ada try untuk fly, dan diorang pun cakap senang. Dia tak susah macam drone yang sebelum-sebelum ni, brand-brand yang lain. Yang ni korang just, memang sangat-sangat senang. Korang just gunakan controller yang ni je untuk korang kawal korang punya drone tu, okay? Contohnya untuk korang fly naikkan ke atas, dia ada button kat sini untuk korang naikkan ke atas. Lepas tu untuk ambil gambar ataupun video dekat bahagian sini. Lepas tu kat sini untuk korang pusingkan korang punya drone tu. Dan kalau korang tahu sebenarnya, drone Insta360 Anti-Gravity A1 ni, dia bukan gerak ke depan ke belakang. Dia hanya gerak ke depan saja. Okay, sebab apa? Ini adalah tempat untuk korang tekan, dia akan terus pergi ke depan. Okay, dan dia tak ada button untuk korang patah balik ke belakang ke, tak ada. Cuma dia, korang boleh kontrol dengan menggunakan ni. Katalah korang menghadap satu tempat, korang kontrolkan gunakan ni, dia akan pusing dia punya drone tu, dia akan pusing. Okay, contohnya katalah drone korang sekarang tengah menghadap ke depan macam ni, dan dia tak boleh patah balik ke belakang. Apa yang korang patut buat, dekat sini controller ni, korang just pusingkan je ni, dan drone korang akan berpusing macam ni. Faham tak? Itu adalah special dia lah. Dan selain pada itu juga, dia ada button yang warna merah ni adalah untuk korang emergency stop. Dia akan immediately stop, dan juga kalau korang nak landing, korang press 2 kali. Yang merah ni korang press 2 kali, dia akan landing lah. Okay, so kat sini button on off dia. Dan berapa lagi function yang ada dekat sini. So macam aku cakap, dia pergi terus juga. Macam mana korang nak kawal atau korang nak tahu dia nak pergi ke arah mana. Itu yang best dia. Dia ada keluarkan pula. Yang ni dia. Inilah dia punya goggle dia guys. Ini adalah goggle dia yang sangat-sangat best, yang special, Anti-Gravity A1 ni. So goggle ni korang boleh tengok view korang. Tengok view macam mana? View sebelum korang nak fly ataupun korang dah ada dekat atas tu, korang boleh tengok view tu. Serius, korang boleh jadi POV burung. So korang boleh tengoklah kiri, kanan, atas, bawah. Tak perlu risau. Memang best gila. So dengan menggunakan joystick ni sebenarnya, dia ada macam satu arah lah untuk korang aimkan dia, untuk korang fokus. So korang boleh gerakkan joystick ni, dia akan follow. So korang pointkan kat mana korang nak pergi, korang tekan, dia akan pergi. Kiri, kanan, atas, bawah dengan menggunakan ni je. Dan juga dengan viewkan dekat goggle ni. Okay, itu adalah special dia guys. Dan apa yang best dia, dekat dalam goggle ni sebenarnya, korang boleh record, macam screen record. Apa yang korang nampak tu korang boleh record. Dan korang ada 2 POV lah. Satu POV daripada direct daripada drone ni sendiri, dan juga POV daripada goggle ni. Itu yang best dia guys. So memang first time aku fly masa tu, time bulan puasa, aku pergi ke Kuantan. Dan aku ada fly, sebelum nak berbuka tu lah, aku pergi fly dekat area Kuantan tu, member aku bawa. Aku dengan Amir dan juga Nuaims pergi lepak berbuka. So aku ada fly, dapat view sungai kiri kanan. So dia punya lekuk sungai tu memang lawa gila. Lawa lah guys. Aku first time fly masa tu,
aku tak tahu nak cakap macam mana, dia punya feel tu macam ush, macam ni ke rupa dia. Sebab selalunya bila kita pakai kamera Insta360 X series tu, korang just dapat view daripada tangan korang kan, dan korang nampak surrounding yang belah bawah. Tapi bila korang guna drone dengan menggunakan 360 punya view ni, korang akan dapat satu angle yang lain daripada yang lain. Aku punya kawan-kawan pun ada first experience diorang try, dan juga family aku sendiri ada try, semua memang kagum gila. Macam ni, macam aku sendiri pun rabun. So macam mana boleh nampak jelas ke, clear ke tak? Sebab dekat dalam Google ni sebenarnya korang boleh adjust dia, okay? First kali korang boleh adjust dia punya kedudukan mata tu, nampak? Korang punya mata ni jauh sangat ke, jarak sangat ke, ataupun dekat sangat dengan hidung ke, so korang boleh adjustkan dia. Dan juga bahagian bawah dia ni guys, dia ada adjustable untuk korang punya power spec korang. Memang aku tak tahu nak cakap guys, memang dia orang punya diorang nak keluarkan ni, aku rasa of course lah diorang dah buat kajian yang sangat-sangat mendalam pasal semua ni kan. So tak boleh risau, walaupun aku rabun, aku boleh adjust sendiri aku punya power spec kat sini, power rabun aku, dan aku boleh nampak dengan jelas. Okay, aku tak sure dia punya power tu boleh support sampai berapa, tapi dekat situ ada nombor dia lah kalau korang tengok, okay? Dia ada bagi, inilah bateri untuk Google ni. Korang boleh sangkutkan korang punya bateri kat sini, dia tergantung dalam keadaan yang macam ni, dan korang boleh pakai benda ni, okay? So korang tak boleh risau lah. Dan juga apa yang best dia guys, untuk set aku Infinity ni, dia bagi 3 bateri. Nampak? So satu bateri ni boleh fly selama dalam 30 minit lebih sikit. So dia ada 3 bateri lah. So kalau korang tanya kat aku, macam untuk satu bateri ni aku flykan dia, rasa lama ke tak? Macam pengalaman aku sendiri yang baru lagi menikmati Insta360 anti-gravity punya style dengan 360 punya view semua tu kan, 30 minit tu korang akan rasa sekejap lah. Tapi sebenarnya kalau korang dah tahu apa benda yang korang nak shoot, apa benda yang korang nak ambil, aku rasa 30 minit tu memadai je. Pasal quality video dia guys, dia punya quality video adalah 8K. Korang record je apa benda masa korang fly tu. So lepas korang record semua video tu, kemudian baru korang edit. Edit maksudnya korang boleh reframe balik lah. Korang nak ambil frame yang mana, view yang mana. Dengan menggunakan apa? Korang boleh gunakan PC juga boleh, ataupun korang boleh guna application daripada anti-gravity sendiri. Korang boleh edit kat situ. So dia punya application tu, bagi siapa yang pernah pakai Insta360 punya application, dia lebih kurang macam tu lah. Korang boleh ambil view yang vertical untuk versi Instagram ataupun Reels, ataupun horizontal untuk view untuk kat dalam YouTube. So senang lah, korang boleh adjust sendiri ikut pada view korang. Korang bayangkan korang berada dekat dalam satu tempat yang kat bahagian atas, satu tempat macam ni, tapi korang boleh ambil view sekeliling dia tu. Itu yang menarik je tau. Okay, kalau tak salah aku, untuk drone ni dia ada 2 mode. First kali dia punya mode adalah free motion mode, yang biasa punya, macam relax santai punya, korang nak fly. Dan juga guys, apa yang best dia boleh buat FPV punya mode. So FPV tu, kalau bagi siapa yang tahu, FPV ni korang boleh buat ataupun style korang nak terbang drone tu, dia laju. So korang pergi mana, dia akan gerak laju je lah. So korang bayangkan, korang control, aku ada ubah dekat situ, aku guna macam style FPV. Aku just tekan kat sini, memang laju gila. Sangat-sangat laju. Tapi bila dia dekat dengan satu obstacle, macam contoh dekat kampung hari tu aku bawa, masa aku balik Melaka, kat situ adalah kawasan yang ada pokok kelapa tau. So aku saja je try nak teruskan. Sebab masa dekat launching anti-gravity tu, aku ada tanya orang tu lah. Aku tanya, macam mana kalau dia berjumpa dengan pokok ke, ataupun apa-apa halangan lah yang dia akan jumpa, apa yang akan jadi? Dia orang kata, dia akan elak, dia tak akan langgar. Dan tapi kalau bangunan yang ada dekat depan dia akan automatic stop. Dan juga katalah korang takut sangat, apa yang korang patut buat, korang tekan je dekat remote control ni, korang tekan button merah ni sekali, dia akan automatic stop. Dia akan stop lah. Tapi, so aku try masa kat kampung hari tu, aku just fly dekat dengan kawasan pokok kelapa. Aku datang dekat, kiri kanan tu ada pokok kelapa, dia automatic stop, dia tak akan lalu. So walaupun korang laju, dia akan stop lah. Bila korang rasa korang nak teruskan drone tu tanpa ada sebarang halangan, korang just adjustkan korang punya controller ni. Okay, remote control ni korang just adjustkan kat mana korang nak pergi, dia akan jalan. So tak berisau lah. That's why dia kata siapa-siapa pun boleh fly tanpa risau. Okay, bercakap pasal risau nak fly, yelah korang tak pernah fly lagi, takut kan? Apa yang best dia ada flight simulator. So flight simulator tu sebenarnya korang boleh try and error. Korang tak perlu flykan korang punya drone ni dekat luar dulu, tak perlu. Korang dengan menggunakan Google ni, korang just pakai untuk flight simulator tu, korang boleh training. Training sama ada korang nak langgar apa benda ke, nak stop ke, nak terbang atas, bawah, kiri, kanan, semua tu, semua korang boleh try dekat flight simulator tu. Okay, so korang tak perlu risau. Okay, lagi satu apa yang best dia guys, bila korang dah fly tu, takkanlah korang nak fly straight ni atas, pergi depan, belakang macam tu je kan. Mesti korang nak gunakan drone ni untuk buat
korang punya shot tu yang unik, unik punya style. So dia ada beberapa pilihan dekat dalam mode dia ni. Korang just tekan je dekat bahagian dekat controller ni, tekan sekali dia akan keluar menu button. So korang boleh pilih apa benda style yang korang nak. Contohnya korang nak buat 360 punya angle ke, maksudnya korang dah ada satu tempat korang nak fokus. So korang gerakkan je, dia akan fokus satu area tu. So dah ada banyak lagi pilihan yang korang boleh pilih untuk buat unik punya style. So aku ada try masa dekat Melaka hari tu. Aku try dan apa yang best dia, pak ngah aku dia nak bakar bunga api yang besar tu kan. Sebab first time kan kita takut juga terkena mercun bunga api besar tu, tapi alhamdulillah tak ada apa-apa, semuanya okey. Macam aku cakap dengan korang, sebenarnya dia ada banyak lagi function, so aku just try yang tu je lah. Dan guys, apa yang best dia, aku bukan fly untuk waktu siang je, aku ada try juga fly untuk waktu malam. Macam aku tengok function dekat dalam anti-gravity ni, dia tak ada macam X series Insta360 punya kamera kan. Dia ada low light punya kamera lah untuk korang ambil video waktu malam. Untuk anti-gravity dia tak ada, sebab ni dia adalah first edition aku rasa, so dia tak ada function yang tu. Dan aku try fly untuk waktu malam masa bunga api tu, bagi aku okey. Walaupun dia tak adalah terlampau terang sangat, tapi bagi aku dengan adanya cahaya sikit pun, korang punya hasil video tu memang cantik dah. So best lah, untuk fly malam pun boleh guna juga. Macam aku cakap korang, dia tak adalah perfect sangat, tapi bagi aku okey untuk korang fly untuk waktu malam juga. Cuma masa korang nak fly waktu malam tu, sebab dia tak berapa nampak sangat kan, bila korang nak select korang punya subjek tu, dia agak susah sikit. Bunga api tu dah start, tapi bila aku nak select any subjek kat situ, dia agak susah sikit. Kena try banyak kali baru dia detect. Korang bayangkan dah berapa tahun dah lama gila tak balik kampung, baru sebab dah tak ada siapa kat kampung. Atuk dengan arwah nenek aku dah tak ada, so kita orang memang jarang gila balik kampung. Bila balik pun melawat saudara mara. So sepanjang sebelum ni, dari kecil aku balik kampung, aku just nampak view daripada bawah je kan. Tapi bila aku fly dekat atas tu, aku dapat tengok view yang lain daripada yang lain tau. Memang aku tak sangka rasa seronok dia tu lain. Dan apa yang best guys, aku dapat sharekan momen tu dengan pak angah aku sendiri. Dia sendiri tengok, dia pun dapat rasa best gila. Dia tak pernah tahu pun view macam tu daripada atas kawasan rumah dia tu. Best lah, bila aku dapat fly tu, aku panggil tu, nak try tak? Nak try? Aku suruh family aku try. So diorang dapat merasai sendiri macam mana pengalaman bila pakai Google ni, dan juga bila aku flykan drone ni, diorang dapat tengok view apa yang aku dapat tengok juga. So dapat kongsi bersama dengan diorang juga, okay? Dan bukan itu je guys, yang unik dia bila aku fly juga dekat anti-gravity punya Google ni, dia akan keluar screen yang korang boleh nampak apa yang aku fly kat atas tu. Dekat kawasan sini pun, walaupun diorang tak pakai Google ni, dekat bahagian luar ni diorang boleh nampak. Okay guys, itu adalah pengalaman yang aku boleh share dengan korang, lain daripada yang lain. Good job dekat Anti-Gravity A1, memang sangat-sangat best. Nama pun A1, so maybe lepas ni ada keluar A2 pula. Mana tahu kan, tiba-tiba dia upgrade, ada low light punya version ke, dah ada kelebihan, takkan tak ada kekurangan kan. So macam aku cakap dengan korang, ini adalah first version atau first edition keluaran Insta360 punya drone yang ada 360 punya kamera. Kelemahan dia bagi aku sama je macam Insta360 action camera yang X series. Dan korang memang seronok untuk ambil view, pegang je kamera, action camera tu, dan juga drone ni korang just fly kat mana-mana, lepas tu korang boleh frame later kan, reframe later. Memanglah best untuk korang reframe balik, tapi kadang-kadang dia ada sampai satu part ataupun masa dia, korang akan rasa macam aduh mak, lecehnya. Nak pilih view mana yang korang nak, dia akan rasa memang leceh sikit lah. Part tu yang korang akan rasa leceh. Diorang ada keluarkan juga, ada AI punya tools yang dia akan select beberapa frame yang untuk masukkan dalam footage korang. Aku pernah guna, tapi bagi aku dia tak terlampau membantu sangat. Berapa lama korang fly 30 minit tu, berapa panjang video kan. So korang bayangkan korang nak reframe balik, korang akan ambil masa sikit lah untuk edit dia. Okay, dari segi quality video dia pula, dia menggunakan 8K. Macam mana quality video dia? Korang tengok sendiri video-video yang aku dah ambil ni, dan korang boleh nilaikan sendiri macam mana hasil video dia. Okay, cantik je, tapi dia tak terlampau wow sangat tau dia punya quality video tu. Bagi aku dalam pertengahan lah, di antara biasa-biasa pertengahan dan juga yang paling wow, aku rasa dia bahagian pertengahan. Dan lagi satu kelemahan dia, aku try masa waktu aku fly tu, ada satu part tiba-tiba korang tengah fly, tiba-tiba je dia akan return to home. Yang tu aku tak sure lagi kenapa. Yang bestnya dia tak adalah terus jatuh, dia akan automatic return to home. Tapi kalau korang nak cancel dia punya return to home tu, korang boleh press yang ni, dia akan tak return lah. Tapi agak pelik sebab tiba-tiba dia akan return to home. Pengalaman dia memang sangat-sangat best, sangat-sangat enjoy. Aku tak tahu nak cakap, memang lain daripada yang lain. Macam korang tahu lah, drone yang kita pernah tengok sebelum ni dia just view satu je. Kalau depan-depan just bawah-bawah, tapi untuk yang ni dia punya view adalah 360 punya view. Mana korang nak dapatkan, aku dah share kat link kat bawah. So ada sebarang pertanyaan guys pasal Insta360 Anti-Gravity A1 ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan bawah. Aku akan try jawab. Dan kita jumpa lagi dekat next video.
Bye guys. Assalamualaikum.